Sekembali dari London, Tuan Ian Smith disambut sebagai satria di tanah airnya. Seorang bekas pemandu kapal terbang pejuang dan penternak lembu, Perdana Menteri Rhodesia ini disifatkan sebagai seorang yang lasak dan tiada gentar. Tuan Smith berkata, sudah berapa kali Tuan Wilson dan saya cuba menyelesaikan masalah-masalah kita? Dan sudah berapa kali pula kita dapati sengketa kita tak dapat dihuraikan. Perisytiharan kemerdekaan sebelah pihak di Rhodesia itu mengejutkan dunia. Wilson menegaskan, I've announced in the House of Commons a whole series of actions, because in the first place this is illegal. Saya telah umumkan di Dewan Orang Ramai satu siri tindakan kerana perisytiharan itu menyalahi undang-undang. Ianya satu perbuatan menderhaka terhadap takhta dan terhadap Queen. Dan pihak kerajaan atas nama Queen telah pun memecat menteri-menteri mereka. Kita telah umumkan satu sekatan ekonomi yang akan menutupkan nikmat-nikmat keuangan dan ekonomi yang dikecap oleh Rhodesia selama ini sebagai ahli Commonwealth dan dalam kawasan Sterling. Pada hari penderhakaan Smith itu, Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu memutuskan supaya Britain menamatkan penderhakaan itu. In favor, 107 votes. Opposed, 2. Abstention, 1. The resolution is therefore adopted. Kenyatta menyatakan, An emergency meeting satu mesyuarat tergempar Jemaah Menteri Kenya di Nairobi hari ini, 11 hari bulan November 1965, mengutuk sekeras-kerasnya pencabulan kerajaan bilangan kecil orang putih Rhodesia Selatan itu mengisytiharkan kemerdekaan sebelah pihak itu. Kaunda berseru, that the existence of a rebellious regime spells a grave danger for Zambia. Selain daripada bahaya bagi Zambia dengan berjirankan satu rejim derhaka, kerajaan saya menganggap penderhakaan Rhodesia itu semata-mata satu tanggungjawab kerajaan Britain. Dan oleh itu, maka perlulah bertindak secepat-cepatnya untuk menghapuskan penderhakaan itu. Bring that rebellion to its heel. Suara insan telah membangkang kerana satu tindakan derhaka seluruh benua dalam bahaya. Keamanan Afrika di hujung tanduk. Perpaduan negara-negara Commonwealth dalam pertarungan. Penderhakaan Rhodesia satu cabaran bagi faham demokrasi mereka, iaitu segala manusia sama rata di sisi Tuhan dan undang-undang. Lagos, ibu negara persekutuan Nigeria, tempat persidangan tergempar pemimpin-pemimpin Commonwealth. 20 negara ahli menghadiri persidangan ini. Rombongan Malaysia yang diketuai oleh Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri, tiba di lapangan terbang Ikeja pada malam 9 Januari 1966. Tun mewakili Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman yang tidak dapat hadir kerana urusan penting di dalam negeri. Rombongan Malaysia itu termasuklah Dr. Lim Swee An, Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Datuk Muhammad Ghazali bin Syafi'i, Setiausaha Tetap bagi Hal Ehwal Luar. Di satu persidangan akhbar, Tun Abdul Razak menyatakan sekatan ekonomi itu akan mengambil masa untuk menghasilkan sesuatu. Tatkala ditanya, adakah Malaysia sokong penggunaan paksaan, Tun menjawab, Malaysia tidak akan ragu-ragu lagi memberi sokongannya jika negara-negara Commonwealth menyetujuinya. Perdana Menteri British Tuan Harold Wilson tiba menjelang persidangan itu.
Sebagai ketua Commonwealth, dia bertanggungjawab mengendalikan keluarga besar ini menghadapi krisis sekarang. Tuan Wilson mensifatkan penderhakaan Rhodesia itu sebagai satu cabaran terhadap kerajaannya. Tapi katanya, kita tidak mahu hanya menombangkan Smith. Kita juga mahu menegakkan semula pemerintahan berperlembagaan. Di sini, dia menegaskan Rhodesia adalah tanggungjawab Britain dan dia akan menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan krisis dengan sekatan ekonomi. Dia menentang kekerasan. Kota Lagos, sebuah bandaraya diduduki oleh lebih setengah juta umat. Nigeria mencapai kemerdekaannya pada 1 hari bulan Oktober 1960. Cenderamata dari Malaysia bagi Perdana Menteri Nigeria Sir Abu Bakar Tafawa Balewa. Kedua-dua negara Malaysia dan Nigeria mencintai kebebasan dan keadilan. Tahniah bagi Sir Abu Bakar atas usahanya menghimpunkan pemimpin-pemimpin Commonwealth untuk penyelesaian terhormat bagi Rhodesia. Persidangan para Perdana Menteri Commonwealth yang bersejarah ini adalah ulang kali di luar London dan juga pertama kali mengenai semata-mata satu masalah politik. Di sini, selama 2 hari, pemimpin-pemimpin satu suku umat dunia mencari keadilan bagi 4 juta orang Afrika di Rhodesia. Seperti kata Perdana Menteri Nigeria yang mengerusikan persidangan, saya memanggil persidangan tergempak ini untuk membincangkan masalah besar yang bukan saja akan menelan dunia, bahkan mengancam perpaduan Commonwealth. Kita ada satu tujuan, penyelesaian cepat bagi krisis Rhodesia. Adalah harapan saya tujuan ini akan terlaksana di persidangan ini. Menerangkan kepada akhbar, Setiausaha Agong Sekretariat Commonwealth, Tuan Arnold Smith berkata, persidangan ini akan membincangkan 2 maudhu, masa depan Rhodesia dan bantuan kepada Zambia. Tuan Arnold Smith berkata, penderhakaan itu satu pencabulan terhadap manusia dan satu tragedi jika tiada penyelesaiannya. Petang hari pembukaan, satu jamuan khas untuk meraihkan dan menghormati rombongan-rombongan ke persidangan diberi oleh pemangku Presiden Nigeria, Dr. Nwafo Orizu. Interview televisyen bagi Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak yang dijemput untuk bertemu dengan akhbar. Mengenai Rhodesia, Tun menegaskan sudah berpatutan Britain diberi masa untuk menguji hasil sekatan ekonomi. Tetapi Tun menerangkan sesudah habis tempoh itu, kegunaan kekerasan tidak boleh disingkirkan sekiranya didapati perlu untuk menamatkan krisis. Dunia penuh sabar menunggu keputusan. Di Dewan Merdeka, perdebatan berlangsung terus. Persidangan tamat kira-kira pukul 11 malam 12 hari bulan Januari 1966 selepas ditambahkan masa untuk kenyataan bersama. Tuan Wilson berkuat atas 2 lunas dasar British, tindakan ekonomi dan pemerintahan suara ramai bagi Rhodesia. Dia berhasil kerana hujah-hujahnya meyakinkan
dan juga kerana masih adanya suasana muhibbah dan kewarasan. Persidangan akan datang ialah bulan Julai 1966. Di akhir persidangan akhbar, Tuan Arnold Smith menegaskan sekarang Commonwealth menentang Smith dan Commonwealth akan menang. Dalam kenyataan akhir, para Perdana Menteri menegaskan dasar kesamaan sesama manusia dan satu orang satu undi. Mereka berazam menamatkan penderhakaan itu dan menegakkan pemerintahan suara ramai yang sesuai bagi penduduk Rhodesia. Para Perdana Menteri mengulangkan lagi kuat kuasa dan tanggungjawab untuk memandu Rhodesia ke arah kemerdekaan terletak di tangan Britain. Tetapi mengakui masalah itu melibatkan Afrika, Commonwealth dan dunia. Tuan Wilson berkata, penderhakaan di Rhodesia itu akan tamat beberapa minggu saja, bukan berbulan. Tuan Wilson perlu membuktikannya